Guys, tadi baru sampai QG ATX 250X warna yang terbaru dari 3 color, warna kuning, warna biru dan juga warna cream pink macam tu. Memang cantik gila. So inilah color dia. So ini boleh dikatakan sebagai V2. Right. So untuk color baru ni walaupun sekadar color saja yang bertukar, tetapi ada juga design yang lain, okey, ataupun corak yang lain yang dia dah tambah dekat sini. Okey, color dia warna kuning, rim dia memang warna gold, termasuk dengan 3 color tu semua rim dia warna gold. Crash bar, spotlight, lepas tu top board pun dia akan dapat sekali, top rack pun ada sekali. Cuma kalau korang tengok zoom dekat sini, nampak dia macam ada design. Okey. Kali ni bukan design yang carbon lah. So dia ada corak-corak macam ni satu. Lepas tu dekat bahagian depan pun dia ada sikit lah, nampak ni. Dia ada tulis adventure. So lagi nampak sporty dia, lagi nampak cantik. Untuk bahagian TFT meter pun masih sama lagi tak ada kelainan. Biasanya kalau ada V2 ni dia punya tu agak lain sikit kan. Okey. So ini untuk bahagian color sahaja dan juga design sahaja yang berlainan. Okey. Kalau untuk yang dah sold, mana dia tunjuk. Ni ada berita sedih sikit lah. Tapi terima kasih banyak kepada customer Adli yang sanggup menunggu. Okey, selama 2 ke 3 bulan macam tu. Warna cream dengan warna pink macam ni. Cantik kan? Dalam phone mungkin nampak macam kurang sikit, tapi bila tengok depan-depan, macam ni punya color. Memang cantik nampak. Rim gold pun dah ada sekali. Ni, color yang ni warna biru. Ni pun dah sold juga. So, warna biru ni dia ada sikit dia punya stripe dia warna kuning kat sini, tapi yang lain semua warna biru hitam lah. Okey, dan juga rim warna gold juga. So, 1, 2 dah sold, tinggal warna satu lagi kuning hitam. Kalau katakan korang berminat, terus PM Adli. Cash ke loan ke, cash lagi senang. Korang terus deposit saja. Kalau untuk loan, apply dulu dengan Adli, approve, terus booking. Okey, ini dia punya top box dia. Top box dia bukan 45 liter tau. Yang ni boleh buatkan dalam satu biji helmet je. Kalau full face tu tengok pada ketinggian macam mana. Yang ni SGV helmet macam tu lebih kurang boleh masuk. Datang sekali dengan backrest lah. Okey. Ni saya kata korang berminat dengan color kuning hitam yang ada ready stock satu unit tu, boleh PM terus sementara stok masih ada. Alright. Macam biasa di Mata Warranty pun dapat sekali tau. Bye.